UMNO bagi tahu kepada rakyat. Alih-alih ahli parlimen bebas bagi tahu ada 8 orang sebenarnya. Dia pun sebut Tengku Razali, Bung Mokhtar, Fuad Zarkaci, Tengku Azlan, habis dia sebut. Kepanasan 8 orang ni. Rakyat pun kata, selama ni UMNO kata tak ada. Rupanya ada. Yang Datuk Zahrin tahu 8. Yang sebenar baik. Kita ulang balik. 16 September bukan rahsia. Ianya satu makluman umum. Kita hebahkan. Apabila kita cukup bilang, kita nak ambil. Bagaimana cara nak ambil? Nak ambil kuasa kerajaan ni macam mana? Kalau di luar musim pilihan raya. Pilihan raya dah selesai dah. Kita dah cukup bilang. Macam mana kita nak buat? Ada 2 cara. Satu, kita bawa usul undi tak percaya kepada Perdana Menteri dalam parlimen. Satu. Kita buat keputusan, kita takkan melarak di jalan raya. Kita buat keputusan, kita takkan heret institusi yang di Pertuan Agong. Kita takkan libatkan yang di Pertuan Agong. Jadi kita cuma ada satu jalan, iaitu melalui parlimen. Lalu Anwar, Datuk Haji Hadi, Lim Kit Siang tulis surat kepada Pok Lah, Perdana Menteri waktu itu, meminta supaya Pak Lah mengadakan sidang khas parlimen. Surat juga dihantar kepada Speaker Parlimen Tan Sri Pandikar Amin Mulia, supaya sidang khas itu dipengerusikan oleh Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Sebab apa kita tulis surat pada Pak Lah? Sebab undang-undang negara kita mengatakan hanya 2 manusia saja boleh panggil sidang khas parlimen. Yang pertama Agong, yang kedua Perdana Menteri. Oleh kerana Pakatan Rakyat tak mahu membabitkan Agong dalam soal politik, maka kita memilih tulis surat kepada Perdana Menteri. Pak Lah tak jawab surat kita. Pak Lah juga tak panggil sidang khas parlimen. Apa cara kita nak buat undi tak percaya kalau parlimen tak diadakan? Walaupun kita cukup bilang, bagaimana nak buat proses itu melalui parlimen, sedangkan kuasa memanggil parlimen ada pada Perdana Menteri. Duduk situ dulu. Kita tak babitkan raja. Ini berbeza dengan yang Najib buat di Perak. Dia tidak jatuhkan kerajaan kita melalui Dewan Negeri Perak. Sebaliknya